Untuk Raya this year, saya memberanikan diri untuk mencabar diri dan juga bersedia untuk dikecam para netizen. This year saya akan mengeluarkan lagu Raya. Kita dah Raya tajuk dia. Lagu ini sangat-sangat santai, catchy, sesuai dengan generasi sekarang. Tapi taklah lagu tu berat, very lightweight macam tu lah. Dia tak heavy yang macam yang susah nak ingat lah. Okay? Yang menariknya lagu ni saya berduet dengan Elizaya. Dan insyaAllah akan jadi lagu trending lah sebab dia lagu senang nak ingat lah. Untuk Hari Raya tu kita tak kira pangkat, darjah, orang susah ke orang senang ke, kita berkumpul beramai-ramai, kita mari celebrate. This year memang bersepah sangat lagu-lagu raya yang dikeluarkan oleh selebriti lah, yang dikeluarkan oleh KOL lah, yang dikeluarkan oleh influencer lah, dan macam-macam orang biasa, orang awam pun boleh menghasilkan lagu. So tak kisah sebenarnya hak individu, kalau ada bajet, ada rezeki, buat je lah kan. Cuma biasanya kalau buat tu buatlah yang, kalau macam selebriti tu buatlah yang berkualiti sikit. Kalau just nak main pun it's okay lah. So kalau you guys rasa macam lagu tu tak sedap, it's okay, tutup je lagu tu. Kalau you rasa macam sedap, you boleh play lagi kan. Kita ada banyak lagu raya, so you guys ada banyak pilihan. Perkembangan yang paling positif jugalah. Manusia ni kan ada macam suka, dia kecam. Orang tak suka kita, orang kecam kita. Orang suka kita, orang like, orang share. Orang tak suka, orang dislike. Lepas tu kena take down daripada YouTube. Hai, Assalamualaikum. Saya Zul Rahman. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada mereka semua yang beragama Islam. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Berhati-hati di jalan raya sambil bawa kereta tu dengan lagu saya. Jom raya lupa sengketa, kalau rindu